Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, masih ingat tak Hashimah yang kita pernah ziarah ibu dan ayahnya? Nanti kita akan pergi ke farmasi untuk membeli komod dan hadiahkan kepada ayahnya, insya-Allah. Jom guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Hashimah? Alhamdulillah. Kami datang nak hantar kerusi ni, komod. Boleh. Boleh kami masuk? Boleh. Weh, tangan sudah bengkak ah. Oh. Itu kaki bengkak sekarang tangan bengkak juga ah. Tak apa. Baru lepas mandi ni. Baru mandi ah. Lepas sangat ni. Alhamdulillah. Pasang. Ini saya pergi tempat itu yang bagi tahu. Dia ada luka. Tu dia sebab dia kulit dia kering. So mudah kalau kita angkat cakap sikit. Koyak. Cukuplah kalau kita guna tape ni. Kalau dia punya kulit kan nipis. Bila kita buka nanti dia mesti ada salah satu tempat yang bila dah ada luka ni dia akan tarik itu. Okey Hashimah, hari itu kami dah semak dengan itu zakat Pulau Pinang. Di mana yang hari itu hantar tu bulan 12 tu kan, dia sudah lulus dan telah masuk ke dalam akaun bank. Betul. Untuk kalau tak silap saya dia bagi sekaligus sebenarnya lah. Betul. RM800. So kalau Hashimah nak mohon lagi untuk itu bulanan, saya rasa kena mohon yang barulah. Kena tulis isi borang semua, borang biru tu kena minta borang daripada zakat dan kita tulis surat lah kenapa kita perlukan bantuan bulanan. Kadang-kadang memang kita letak sana bulanan tapi mungkin mereka ada technical error ke, saya tak pastilah kan. Betul. Jadi kita kena mohon sekali lagi lah. Itu saya yang nak bagi tahu lah. Saya dah cuba minta kebajikan punya. Aha. Baru ni saya dah minta, saya baru apply lah. Okey. Tapi dia nak pengesahan daripada doktor dulu. Mungkin 9 hari bulan ni saya akan pergi jumpa doktor lah. Boleh. Tapi boleh tak ada masalah kot. Tak ada masalah. Sebab saya pernah bagi tahu kat dia orang sebab saya bagi yang minta adik saya berhentikan kerja lah untuk jaga bapak. Boleh insya-Allah. Di mana yang dapat dulu kita ambil lah. Kita tak minta banyak pun. Yang cakap untuk tampung dia punya perbuatan dia dengan pampers kadang kan. Benar berlaku pun bukan kita yang nak kan. Betul. Macam tadi apa-apa berlaku pun dengan izin Allah. Betul. Allah bagi ujian, Allah nak uji kita. Bukan hanya uji kamu, uji saya juga. Macam itulah. Dia akan bagi satu hikmah untuk kita lah. Yalah, nak tengok kan. Ya, pelajaran. Dia tengah susah kesulitan ni ada tak orang yang membantukan kita? InsyaAllah. Itu sajalah yang saya nak update lah. Okey Hashimah, mungkin Hashimah boleh bagi tahu kepada kami dan kepada penonton yang sedang menonton apakah harapan ataupun apakah yang kita boleh bantulah, insya-Allah. Setakat ni saya perlukan transport lah untuk pergi hospital sebab sekali pergi pun dah 200 kalau nak tunggu kerajaan punya transport lambat sikit lah. Dia orang ikut trip lah. Kalau trip dia orang kosong baru boleh kita booking dia orang. Kalau trip dia pun tak kosong kita kena tunggu turn lah. Kalau boleh tu kita nak perlukan transport untuk bawa ayah saya pergi hospital untuk sebulan 2 kali. Tengoklah kalau siapa dapat yang bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kita pun telah hantar itu komod kepada Hashimah untuk kegunaan ayahnya dan kita pun telah update status zakat kepadanya dan apa yang mereka patut buat untuk mendapatkan bantuan bulanan daripada zakat. Dan sekiranya anda mempunyai zakat yang berlebihan, bolehlah bantu mereka dan sharekanlah video ini supaya orang ramai yang tengok video ini ada yang mungkin adalah kalangan daripada mereka yang ingin bantu mereka, insya-Allah.